Ada satu pulau dalam dunia yang dilarang didekati. Kau masuk, kau mati. Pulau ini nama dia North Sentinel Island, terletak di lautan Hindi bawah pemerintahan India. Walaupun pulau ini ada atas peta, tak ada siapa pun dibenarkan dekati atau masuk ke sana. Kenapa? Sebab kaum yang tinggal kat situ, Sentinelist, dah hidup ribuan tahun tanpa sebarang sentuhan dengan dunia luar. Mereka tak ada imunisasi. Virus macam selsema pun boleh jadi maut bagi mereka. Tapi di tahun 2018, seorang mubalik Kristian dari Amerika, John Allen Chow, nekat masuk ke pulau itu. Dia kata Tuhan suruh bawa mesej agama kepada kaum tu. Tapi lepas beberapa kali cubaan untuk dikati, dia dibunuh dengan panah. Mayatnya ditinggalkan atas pantai. Kerajaan India pun tak ambil mayat dia sebab mereka tahu kalau mereka masuk, mereka boleh sebarkan penyakit atau dibunuh juga. Pulau ni sebenarnya dilindungi undang-undang. Sesiapa masuk boleh didakwa. North Sentinel cuma sebesar 60 km persegi dan dipercayai dihuni antara 50 ke 150 orang. Dunia moden tengok mereka sebagai kaum primitif, tapi bagi mereka, kitalah penjajah. Jadi, siapa yang patut dipersalahkan?